Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak masak kari kepala ikan jenaha. Vibes tu dah macam makan dekat kedai nasi kandar. Bau rempah wangi semerbak, kuah merah pekat belikat, berkilat. Makan pula dengan nasi putih panas. Memang syok. Tapi kalau buat kat rumah kan, lagilah best. Ikan kita cari yang fresh, masak sendiri, kebersihan terjaga. Resepi ni lain daripada yang dulu yang Cik Noh pernah share. Kali ni ada campuran rempah yang gila lah untuk dapatkan hasil kari kepala ikan yang cukup sedap. Dan ada satu bahan rahsia untuk naikkan rasa lemak kari. Dalam video ni ada dua teknik yang Cik Noh nak share. Pertama, cara nak season kuali iron yang baru supaya tak melekat dan tak berkarat. Kedua, teknik tumisan bawang dan juga rempah sampai pecah minyak untuk keluarkan aroma rempah yang maksimum. InsyaAllah hasil memang padu, tak payah dah nak pergi kedai mamak. Buat sendiri je. Okey, jom kita prep bahan masakan. Mula-mula Cik Noh nak basuh semua sayur, tomato, cili hijau, cabai besar yang hijau lah. Terung bulat, Cik Noh memang suka terung bulat ni. Dengan bendi. Bilas-bilas, lepas tu toskan. Untuk asas kari, Cik Noh potong kasar halia dengan bawang putih. Lepas tu yang ni nanti nak blend sampai halus, sampai jadi paste. Kemudian ambil satu biji bawang besar, bawang India ni, iris nipis. Boleh juga guna bawang Holland, tapi guna bawang India ni lagi sedap untuk kari. Kita nak tumis sampai keperangan, bagi naik rasa karamel semula jadi bawang goreng. Masa menumis, Cik Noh guna cili kering. Kalau biasa tu guna cabai besar, kali ni lain sikit. Tomato kalau korang nak pilih yang untuk menumis punya, ambil yang ranum, yang masak yang merah macam ni. Lebih manis, lebih sedap lah kuah. Cik Noh potong dadu, cepat sikitlah hancur dan pekatkan kuah. Tomato yang keras pula, Cik Noh belah dua. Yang ni kita masuk kemudian masa kuah tu dah nak siap nanti. Terung bulat, Cik Noh memang suka. Belah 4. Cili hijau tadi potong 2. Dan bendi korang buanglah tangkai. Kalau panjang bendi tu, belah 2. Senang sikit nak makan. Potong sikit ekor tu. Untuk ikan, kepala jenaha ni Cik Noh dah minta kedai tadi belah 2. Potong kecil, senang sikit kita nak makan kan. Resepi ni ngam-ngam kalau korang guna 2 kepala ikan. Tapi Cik Noh guna 1 aja. Dan Cik Noh tambah juga 1 keping isi yang ada belly punya part ni. Sebab kepala tu terpotong macam kecil sikit. Ikan yang dah basuh bersih, lepas tu rendam dengan air asam jawa lebih kurang 10 minit untuk hilangkan bau hanyir. Akhir sekali, Cik Noh bancuh rempah ratus. Ni yang paling penting. Dalam mangkuk, sukat 4 sudu besar rempah kari ikan. 1 sudu besar serbuk cili. Yang ni lebih kepada untuk warna merah nanti. Setengah sudu besar serbuk jintan manis. Setengah sudu besar serbuk ketumbar. Dan 1 sudu kecil serbuk kunyit. Tak perlu bancuh kali ni. Cik Noh akan tuang macam tu aja. Okey, sebelum masak, Cik Noh nak season dulu iron wok yang baru ni. Saiz 33 cm rasanya. Lepas dah basuh bersih, korang panaskan wok. Bila dah kuali tu betul-betul panas, tuang minyak masak. Kita ratakan nipis-nipis dekat permukaan. Boleh golek-golek macam ni. Biar sampai panas minyak tu. Lepas tu tutup api dan biarkan kuali dalam masa 3 minit. Minyak tu akan jadi lapisan pelindung lah. Sekarang kuali dah ready. Langkah ni penting untuk nak elak melekat dan juga elak karat. Akhir sekali buang lebihan minyak. Okey, jom masak kari. Panaskan minyak. Minyak kena banyak nak menumis rempah ni. Tumis dulu hal bercampur. Daun kari dan masukkan cili kering. Tak payah potong pun cili kering ni. Lepas tu boleh masukkan bawang besar yang dihiris tadi. Kacau atas api sederhana sampai naik bau wangi.
Bawang ni akan hancur dalam kuah nanti, akan bagi rasa manis bawang tu dalam kuah. Dan kita kacau, tumis sampai bawang besar ni jadi perang, tapi tak perlu garing. Lepas tu boleh masukkan paste bawang putih dan juga halia. Nak tumbuk pun boleh, tapi Cik Non lebih suka pisah. Tumis lagi sampai kekuningan. Penting untuk kita tumis lama bawang ni sampai kekuningan dan garing, sebab kita tak nak ada bau bawang. Bau maung ke orang cakap. Rasa tak masak dalam kuah kari tu memang tak sedap lah jadinya nanti. Lepas tu boleh masukkan tomato yang dipotong dadu. Kacau biar masak hancur. So sekarang ready lah untuk masuk campuran rempah. Tuang semua. Kacau dalam 20-30 saat. Kita masak perlahan. Dan boleh tambah air dalam 3 ke 4 cawan. Lebih tak apa. Renehkan sampailah rempah ni semua kering dan pecah kacau lah sekali-sekala. Anggaran masa lebih kurang 20 ke 30 minit. Api pastikan sederhana kecil. Bila dah mula kering dan dah nampak pecah minyak tu, kita kena keraplah kacau sikit. Nampak kan? Dah jadi pecah minyak macam ni. Warna pun dah jadi gelap sikit. Ni Cik Nom masukkan paste kaskas. Sebab guna yang biji, jadi Cik Nom giling sampai jadi paste. Kalau nak senang, korang beli je serbuk kaskas. Tujuan serbuk ni nak bagi naik rasa lemak dan juga pekatkan kuah. Inilah rahsia kari kepala ikan Cik Nom. Boleh masukkan cili hijau. Kemudian korang boleh tambah air, ikutlah cukup untuk kuah. Jangan letak banyak dulu. Kalau pekat nanti kita adjust sikit-sikit. Dengan terung. Dan masak sampai terung jadi lembut. Lepas tu boleh perasakan dengan garam. Dan juga serbuk perasa. Bila kuah dah mendidih, Cik Nom masuk tomato yang dibelah dua. Dan tuang air asam jawa. Kunci kesedapan kari kepala ikan ataupun kari ikan, rasa kuah tu kena masam lebih sikit berbanding dengan haiwan-haiwan lain. Kambing ke, daging lembu ke. Ni boleh masuk santan pekat sikit, agak dalam 3 ke 4 sudu besar sebab Cik Nom guna santan kotak kan. Dan asam jawa korang boleh masuk awal masa menumis pun okey. Biarkan mendidih perlahan-lahan. Kita nak tumisan tu naik minyak dia. Lepas tu barulah boleh masuk kepala ikan. Ikan ni cepat je masak. Dalam 5 ke 7 minit ikut saiz. Jangan lama nanti hancur. Dan juga sayur bendi. Kuah pun boleh adjust ikut selera. Siapa suka cair boleh lebihkan air masa masak. Kalau nak kurang pedas, skip cili kering tadi masa tumis. Last kali boleh tabur dengan hirisan daun ketumbar. Kemudian bolehlah tutup api. Biar wak panas tu habiskan proses memasak. Sebelum menghidang, kari kepala ikan ni lagi sedap kalau korang rehatkan beberapa jam. Kalau sejam pun dah cukup. Nanti minyak akan naik cantik atas permukaan kuah. Rasa semua pun sebati. Kari pun nak kena rehat baru mantap lah. Bolehlah hidang dengan nasi putih panas, ulam timun ataupun bendi celur ke. Okey, Cik Nom ulang balik 3 poin penting untuk dapatkan kari ikan yang sedap. Mula-mula kita tumis lama rempah sampai pecah minyak. Api sederhana je untuk kawal rasa dan warna. Dan korang biarkan kari rehat dulu sebelum hidang. InsyaAllah hasil dia memang padu. Kuah kalau tak habis, korang buatlah pula roti jala. Makan dengan kuah kari ikan yang kasih perangat semalam tu memang sedap. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!